Kenapa ramai orang tak suka hari Isnin? Sampai ada istilah khas dipanggil Monday Blues. Setiap Ahad malam mula rasa berat, bangun pagi Isnin pun rasa malas. Sebenarnya ada 3 sebab utama kenapa ramai orang rasa macam tu. Yang pertama, kerja yang mereka tak minat. Ramai orang bekerja hanya sebab perlu bayar bil, bukan sebab mereka suka kerja tu. Bila Ahad malam, otak dah mula fikir esok kena pergi kerja lagi. Bila kerja tak ada passion, tak ada minat, hari Isnin akan rasa macam hukuman. Yang kedua, hidup dalam rutin yang sama. Bangun pagi, pergi kerja, balik kerja, ulang benda yang sama setiap minggu. Bila hujung minggu, rasa bebas. Tiba-tiba, Isnin datang, rasa macam kembali masuk kitaran yang sama. Sebab tu ramai orang rasa mood terus jatuh bila masuk Isnin. Yang ketiga, tak ada sesuatu yang ditunggu. Kalau hidup kita cuma kerja dan tunggu gaji hujung bulan, memang susah nak rasa excited bila masuk minggu baru. Tapi, kalau kita ada target, ada impian atau sesuatu yang kita ingin bina, hari Isnin sebenarnya jadi hari untuk kita bergerak ke depan. Masalahnya bukan hari Isnin, masalahnya adalah cara kita jalani hidup setiap minggu. Kalau anda setuju dengan perkara ni, share video saya ni. Mungkin ramai sebenarnya sedang alami Monday Blues.